Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Eliana binti Muhammad Hairul daripada kumpulan 15. Kami telah mendapat soalan 11 iaitu bagaimanakah falsafah sejahtera dapat dijadikan asas dalam membina masyarakat inklusif, adil dan berdaya saing. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamil Irfan bin Rusdi. Kali ini saya nak terangkan bahagian pengenalan falsafah sejahtera. Okey. Yang pertama, falsafah sejahtera merupakan satu gagasan pemikiran yang menekankan keseimbangan antaranya akal, emosi, psikomotor, etika, kognitif dan rohani, serta keharmonian hidup manusia dari sudut jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, iaitu dalam kurungan JERIS. Yang kedua adalah matlamat utama falsafah ini ialah untuk melahirkan insan yang seimbang, beretika dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat serta alam sekitar. Di sini kami memilih isu semasa yang berkaitan dengan falsafah sejahtera iaitu isu buli. Buli adalah salah laku yang dilakukan secara sedar sama ada berbentuk fizikal atau psikologi ke atas mangsa yang lebih lemah bertujuan mendatangkan kemudaratan fizikal atau psikologi. Fenomena ini menandakan keruntuhan nilai kemanusiaan, kekurangan empati dan kegagalan menghayati nilai-nilai kesejahteraan diri dan sosial. Maka penerapan falsafah sejahtera dapat menjadi asas pencegahan buli dengan membina individu yang berakhlak, menghormati orang lain dan mengawal emosi secara rasional. Isu buli ini sangat berkait dengan model falsafah sejahtera. Yang pertama, akal. Setiap individu perlu berfikir secara rasional sebelum membuat sesuatu tindakan. Bagi individu yang tidak menggunakan akal dengan baik, akan mudah dipengaruhi dengan emosi seperti marah atau dendam sehingga bertindak menyakiti orang lain. Hal ini dapat membantu seseorang untuk menilai yang mana betul dan salah sebelum bertindak. Seterusnya, emosi, iaitu kebolehan individu dalam mengawal emosi. Pembuli selalunya tidak dapat mengawal perasaan seperti cemburu dan marah. Dengan ini, mereka akan mencari solusi untuk meluahkan perasaan dengan betul seperti berbincang. Seterusnya, psikomotor, iaitu mengawal sesuatu pergerakan dan tindakan fizikal seseorang. Aspek ini penting supaya seseorang itu tidak bertindak secara ganas atau menyerang orang lain. Etika, iaitu tingkah laku dan moral seseorang. Di dalam falsafah sejahtera ini mengajar supaya selalu bersikap hormat menghormati, adil serta berakhlak mulia seperti sabar dan jujur. Sekiranya kita mengamal nilai etika ini, kita akan sedar bahawa membuli adalah perbuatan yang salah. Seterusnya, kognitif, iaitu cara seseorang berfikir dan memahami sesuatu tindakan. Individu yang mempunyai fikiran yang baik akan menyedari bahawa perbuatan membuli dapat memberi kesan yang buruk terhadap mangsa dan pembuli. Hal ini juga dapat membantu seseorang daripada perbuatan membuli. Akhir sekali, rohani. Seseorang yang mempunyai akhlak yang bagus akan menjauhi daripada perbuatan membuli. Nilai rohani ini dapat memupuk sifat kasih sayang, empati dan tanggungjawab terhadap orang lain. Hal ini dapat mewujudkan persekitaran yang harmoni dan aman sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nabil dan saya akan menerangkan tokoh falsafah tempatan yang terdapat dalam pembentangan kami. Antara tokoh tempatan yang terdapat dalam pembentangan kami ialah Prof. Tan Sri Zulkifli bin Abdul Razak, dan konsep utama beliau merupakan memperkenalkan falsafah sejahtera untuk melengkapkan dan memperkukuhkan falsafah pendidikan kebangsaan dengan memberi penekanan kepada pembangunan insan yang menyeluruh dan seimbang dan makna yang mendalam. Dan beliau
menitik beratkan prinsip-prinsip asas pemikiran sejahtera seperti 5 prinsip utama dalam konsep sejahtera yang boleh diterapkan dalam kehidupan dan pendidikan. Sebagai contoh, keseimbangan iaitu manusia perlu seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pelakon buli lazimnya tidak seimbang emosi dan rohani. Sejahtera menekankan keseimbangan kendiri. Dan tokoh falsafah seterusnya ialah Imam Al-Ghazali. Prinsip asas pemikiran sejahtera yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali ialah pemikiran Al-Ghazali sangat mempengaruhi dalam dunia Islam kerana beliau menggabungkan dimensi akal, moral dan rohani dalam memahami kehidupan. Kaitan dengan pembinaan masyarakat ialah Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya ukhuwan dan kasih sayang sesama manusia tanpa mengira darjat atau bangsa, dan prinsip ini menolakkan perpecahan sosial dan diskriminasi. Kaitan masyarakat adil ialah menurut beliau keadilan ialah keseimbangan dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Masyarakat yang adil ialah masyarakat yang menegangkan kebenaran, kehormatan hak individu dan tidak menerima dan menindas yang lemah, dan ini penting untuk menangani isu buli. Aplikasi dalam konteks semasa Malaysia dan juga global. Untuk Malaysia menggunakan talian aduan 15999. Lepas tu kempen hashtag Stop Bullying dan juga kempen program kaunseling di sekolah. Untuk global menggunakan pemantauan cyber dan juga kempen antarabangsa oleh UNICEF untuk menghentikan buli di seluruh dunia. Bahagian ini pula menekankan peranan dan tanggungjawab diri sendiri dalam mengurus masalah yang dihadapi. Antara cadangan utama ialah membudayakan perkongsian masalah dengan orang yang dipercayai seperti ibu bapa, kawan rapat atau guru, supaya beban emosi ini tidak ditanggung seorang diri. Cadangan yang kedua pula ialah mempelajari seni mempertahankan diri yang bukan sahaja membantu aspek keselamatan fizikal, malah meningkatkan keyakinan diri dan disiplin. Seterusnya, mengawal diri dan emosi agar individu dapat berfikir secara rasional, mengelakkan tindakan melulu dan membuat keputusan yang lebih matang. Cadangan ini menunjukkan bahawa perubahan dan penyelesaian masalah bermula daripada kesedaran serta usaha individu sendiri untuk menjaga kesejahteraan emosi dan mental. Bahagian ini pula menekankan peranan kepada institusi pendidikan dalam menyokong pelajar. Antara cadangan yang diketengahkan ialah menyediakan saluran untuk pelajar mengadu masalah seperti khidmat kaunseling, guru pembimbing atau unit sokongan pelajar. Seterusnya, mendidik ilmu keagamaan dan moral bagi membentuk nilai murni, sasiah terpuji dan kesedaran tentang tanggungjawab diri. Langkah terakhir ialah penguatkuasaan peraturan sekolah dan universiti supaya persekitaran pembelajaran lebih selamat dan terkawal dan kondusif. Secara keseluruhannya, cadangan ini menegaskan bahawa penyelesaian masalah tidak hanya bergantung kepada individu semata-mata, tetapi memerlukan kerjasama antara individu dan institusi pendidikan. Assalamualaikum, nama saya Nik Nurina Amalia binti Nik Rasdi daripada KOS BVA. Untuk bahagian